Apa benda tu? Bahagian 3. Loh. Mana dia? Kat sinilah UFO tu muncul. Kotornya. Banyak sampah. Tengok tu. Iya, air sungai ini udah dicemari. Dulu kita datang, air sungai ni jernih je. Kawasan sungai ni pun bersih. 2, 3 makan ketupat. Ini mesti makhluk asing yang buat. Betul. Jom, kita cari makhluk tu. Sambil kutip sampah. Cepat. Sana. Randy. Bang. Okey. Gul, hati-hati. Kawasan ni dah selamat. Betul. Jangan takut. Sedia semua. Inilah makhluk asing ganas yang dah menaluh bumi. Ya, betul. Ini anak patung lah. Kakak ingat kita orang tak tahu. Tahu tak apa? Tak adanya makhluk asing. Dah, jom balik. Masih kau jumpa? Buat takut je. Betul ke kau jumpa UFO tu kat sini? Tapi hari tu aku jumpa waktu malam. Kau buat apa malam-malam kat sini? Aku dengan Daddy teman Atuk ambil durian. Oh, Atuk tak ajak kita pun. Makan. Atuk! Ya, ada apa? Kenapa Atuk tak ajak kita orang kutip durian semalam? Kita orang merajuk. Betul. Alah, korang yang tak nak ikut. Main tanglong. Tak ingat ke? Tak apa. Malam ni, ikut Atuk. Malam ni mesti banyak durian kan? Betul. Tu. Besarnya. Durian. UFO. Tapi plastik ni cepat. Tak ada pun. Dah hilang. Macam mana ni? Kita cari lagi. Apa yang hilang? UFO. Semalam kita orang dapat durian banyak. Sedapnya. Kenyang. Ayo, apa muka masam? Kasih senyumlah. Kita orang jumpa UFO. UFO tu ada bunyi. Apa lagi? Kita orang plastik. Macam tu lah. Betul. Tapi bila kita orang cari, tak jumpa. Korang rupanya habis dulu nak rosak.
Drone. Drone ni kamera terbang. Abang guna untuk cari punca sungai kita tu tercemar. Ayo, banyak canggih. Ada orang buang sisa toksik secara haram di sungai tu. Jadi, drone ni gunanya untuk tangkap gambar bukti. Hari tu dah dapat. Tapi drone tu pula hilang. Telefon ni pula rosak. Habis hilang semua gambar. Kita orang jumpa tersangkut atas pokok. Terima kasih. Sama-sama. Ada pun. Orang yang mencemarkan sungai ni dah ditangkap. Sungai pun dah bersih. Bibi, tengok tu. Banyak ikan. UFO!